Guys, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak share resepi telur dadah. Tapi telur dadah ni versi lain ni kita buat cara yang lain. Tapi nak sedap kena buat macam ni tau. Oke, bawang merah lu. Bawang merah biji. Bawang putih. Tapi bawang ni kita tak campurkan telur tau. Kita goreng dulu. Ni versi lain Bawang putih. Kemudian cili. Cili merah Cili padi bagi dia pedas-pedas. Oke, bahan ini kita letak api dulu bahannya. Sekarang kita pecahkan telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasa telur kita letak sedikit aji dan garam. Oke, sekarang kita gaul. Kita kacau-kacau dia. Kita kacau-kacau telur ni sampai dia berbuih. Mula masak, kuali, kemudian minyak. Oke, kita buka api. Kita bagi minyak kita panas dulu ya. Oke, setelah minyak kita panas, oke, first kita tumis dulu bahan ni. Tumis dia sekejap. Kalau korang nak sedap, telur dadah nak sedap, korang kena buat macam ni. Tumis bahan dulu. Jangan campurkan telur tau. Tumis. Bagi dia naik bau wangi-wangi, baru kita masukkan telur. Oke, setelah bawangnya dia layu, dah bau, dah wangi, baru kita taruh telur tadi telur yang kita dah kacau-kacau tadi. Nih, masuk je dalam. Oke, kalau boleh api jangan terlalu besar, kecil-kecil je, macam tu. Oke, kita bagi dia masak dulu. Oke guys, ini api kecil tau, jangan api besar, nanti dia hangus. Api kecil je. Dia lama-lama akan jadi macam gini dia akan kembang. Oke, sekarang kita nak terbalikkan dia, nak pusing. Nampak tu? Ini sedap nih guys, makan dengan nasi putih. Oke, tunggu lagi dia masak sebelah tu. Oke guys, korang tengok. Ini dah masak nih guys. Wangi dia, bawang-bawang dia wangi lah. Sekarang kita boleh tutup api. Oke, kita angkat Mantap. Alright, sekarang kita toss dulu. Kita bagi telur minyak, baru kita hidang. Telur dadah kita dah siap. Ini makan dengan nasi putih sambal bacang dah cukup dah. Oke, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.